Assalamualaikum. Saya Nur Alia Nabila binti Zainuddin. Nombor matrik C25A2991. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Alia Batrisha binti Abdul Aziz. Nombor matrik C25B2791. Hai semua, nama saya Intan Hayani binti Muzamil, C25B2784. Assalamualaikum, nama saya Aisyah Zatun Najiha binti Ahmad Saif, C25B3347. Korang nak tahu tak? Apa tu? Nak tahu? Okey, kalau korang nak tahu, korang kena saksikan video ni sampai habis. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tentang topik penggunaan media sosial sebagai platform multimedia. Untuk pengetahuan semua, seiring dengan perkembangan teknologi digital dan media sosial pada masa kini, dunia telah mengalami perubahan yang sangat pesat dan tidak lagi berfungsi sekadar sebagai satu platform medium komunikasi. Kini, media sosial bertindak sebagai platform multimedia yang menggabungkan pelbagai elemen seperti teks, imej, audio, video dan animasi dalam satu aplikasi. Platform seperti TikTok, Instagram, YouTube dan Facebook menjadi pilihan utama masyarakat untuk berkongsi maklumat, mendapatkan hiburan serta menimba ilmu pengetahuan. Oleh itu, topik ini dipilih bagi membincangkan peranan media sosial sebagai platform multimedia dalam kehidupan seharian masyarakat. Seterusnya, saya akan serahkan kepada rakan-rakan saya untuk membentangkan bahagian yang seterusnya. Untuk pengetahuan semua, media sosial berperanan sebagai platform multimedia melalui penyampaian kandungan yang bersifat interaktif dan kreatif. Penggunaan elemen multimedia seperti video pendek, siaran langsung, grafik dan audio mampu menarik perhatian pengguna dengan lebih berkesan berbanding kaedah penyampaian tradisional. Selain itu, ciri interaksi seperti komen, pengkongsian dan tanda suka membolehkan pengguna memberi maklum balas secara langsung terhadap kandungan yang dipaparkan. Hal ini bukan sahaja meningkatkan pelibatan pengguna, malah membantu penyebaran maklumat dengan lebih pantas dan meluas dalam kalangan masyarakat. Okey, selain itu, media sosial juga digunakan secara meluas dalam pelbagai bidang seperti pendidikan, perniagaan dan pemasaran digital. Melalui penggunaan kandungan multimedia yang kreatif dan menarik, individu serta organisasi dapat menyampaikan maklumat dengan lebih jelas dan berkesan. Contohnya, perniagaan menggunakan video promosi, grafik digital untuk menarik pelanggan, manakala institusi pendidikan menggunakan platform media sosial bagi perkongsian ilmu secara atas talian. Walau bagaimanapun, penggunaan perlu berwaspada terhadap penyebaran maklumat palsu dan kandungan negatif, serta menggunakan media sosial secara beretika dan bertanggungjawab. Sekarang anda faham? Terima kasih kepada ahli kumpulan saya yang telah membentangkan bahagian masing-masing sebentar tadi. Kini saya akan membentangkan bahagian saya iaitu bahagian kesimpulan. Secara keseluruhannya, kita boleh menyimpulkan bahawa media sosial memainkan peranan yang sangat penting sebagai platform multimedia dalam era digital masa kini. Penggunaan elemen multimedia bukan sahaja memudahkan penyampaian maklumat, malah menjadikan komunikasi lebih menarik dan berkesan. Namun begitu, pengguna perlu bijak dan bertanggungjawab dalam menilai serta berkongsi kandungan di media sosial. Dengan penggunaan yang betul dan beretika, media sosial mampu memberikan manfaat yang besar kepada individu dan masyarakat dalam pelbagai aspek kehidupan. Setakat itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Ini adalah contoh video penggunaan multimedia seperti sinematik yang telah diupload di media sosial menggunakan aplikasi TikTok. Saksikan.
Lately I've been slipping away from you. Can you tell me does it hurt today? Yeah, there's no way. Okey, Sekarang dah tahu kan? itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Bye-bye.